Crispy cream. Boleh? Takkan tak boleh. So hari ni kita nak buat latest food trend. So ada crispy cream donut. Ni original glaze tau. Kau tahu tak, semalam aku order original glaze donut ni, dorang hantar satu pun tak ada yang flavor jabat. So hari ni aku order sekali, dapat semua yang betul Tapi yang semalam tu dorang refund lah. Sebab dia orang memang bagi flavor yang apa tak order langsung. So untuk original glaze ni, kita ambil satu. Ni baru keluar daripada peti tau. Nampak tak, dia berkilat-kilat kan. So trend dia, korang letak atas pan, masak pelan-pelan sampai dia jadi garing. Kita rasa dulu yang biasa. Bismillah. No. Gula dia macam keras-keras sikit So jom kita buat. So ni dapur dan juga kita punya pan, kita panaskan. Api sedang-sedang je. Lepas tu kita letak kita punya donut. Satu ni boleh letak berapa? Korang agak boleh letak berapa? Masa boleh letak 3. 1, 2, 3, 4. So api kena perlahan sebab kita tak nak dia sampai hangit pula. Dengar bunyi dia. Sizzling. Api memang perlahan Kita try tengok dulu. Dia dah start nak burn tapi belum lagi. Okay. Kita tunggu. Dengar bunyi dia. Sudah kah? Sikit lagi. Adakah ia akan menjadi tanghulu? Tanghulu donut. Macam tanghulu dah. Sebab dia ada macam sarang-sarang tu kan. Sarangnya kita naikkan sikit lah. Dia dah mula nak burn dia dah mula nak burn dah ni. Nampak? So kita dah boleh flip dah sebab dia dah mula burn. Nampak? Kita tak nak hangitkan dia, kita terbalikkan sebelah. So kita flipkan dia. Dia dah mula burn. So kita nak dua-dua belah side ni dia garing. So korang kena tunggulah. Rupa dia macam hot dog. Hot dog tahu tak? Bukan hot dog mu, hot dog Korea. Hatiak mu. So dia dah mula nak dapat efek yang sama. Lepas tu bila korang dah buat ni nanti, korang kena biar dia sekejap sejuk tau. Baru dia crunchy. Kalau korang terus makan, nanti mau panas, melekat gula kat gigi. Okay. Lepas tutup api kejap Korang tengok tadi donat tu jatuh kan. Dia jadi tanghulu. Keras. Okay, once dah siap ni, korang kena cepat-cepat. Sebab abang tengok video orang lain, dia punya tu melekat tau. Nampak? Dah jadi macam tanghulu Memang macam melekat, nampak? Apa bang kau? Okay, ni rupa yang dah siap. Tapi korang kena biarkan dia sejuk sekejap lah. Sebab dia masih lembut-lembut keras kan. So kita nak dia tekstur yang dah keras sikit. Lagi pun ni panas. Rupa dia macam roti bom. Ni test kriuk-kriuk. Crispy cream. Bismillah. Macam roti bom. Sedap. Dia crunchy. Kalau cicah dengan aiskrim vanila ke tak? Mantap. So kita nak makan dengan susu. Bismillah. Ni kita nak cicah dengan susu. Alamak, tak muat. Susu. Sedap kan? Kenyang. Alhamdulillah. Bagi 9/10.